Assalamualaikum guys. This is my first vlog after 2 years. Jadi ni aku rakam vlog untuk Raya 2026. Aku balik 19 hari bulan 3. Sampai je tidur sampai pukul 9 pagi anak aku ngajuk. So aku bawa lah dia naik motor sambil nyanyi lagu Pusing-pusing pokok mulberry. Dia pun seronok lah kan. Balik tu aku masak pak kerapau. Lepas tu ada sikit lagi hidangan, antaranya nasi kak wok. Ni gulai lah, gulai yang aku buat jadi kot. Dan cheesecake nya, iceberg cheesecake. Yang ni aku tunjuk cheesecake saja. Lepas tu esok kan tu aku pergi ambil gambar. Lepas tidur berbuka apa semua, esok kan tu bangun je tidur aku pergi ambil gambar dengan Era ni. Dia panas, pujuk lah dia, Ustaz ni ambil gambar dekat Tok Mulu Studio. Santai dan sempoi orangnya kan. Ni gambar dia. Okay, cantik. Lepas tu macam biasa aku pusing-pusing dengan Aira sebab dia suka naik motor yang baik. Siapa tak tahu aku bedal je. Seronok tau. Suasana kampung santai, tapi kali ni rasa panas sikit. Bahang dia berit kulit. Malam tu aku dengan adik-adik ipar aku pasang mercung yang dia orang beli. Meletup macam bom lah. Sakit telinga juga, tapi tak apa. Tahun sekali seronok. Anak aku pun seronok. Ni cara POV dia tengok orang pasang mercung. Ni bedil papai. Orang kampung panggil bedil papai. Nampak macam mercung Cina kan. Ni hari raya pertama aku balik saat rumah aku dengan rumah Ain tak jauh pun, 2 minit kot. So sebelum aku pergi surau, makan dulu saat. Pas makan tu kan, makan nasi minyak tu. Lepas tu aku pantau lah kan. Aku angkat drone aku dan tengok orang nak solat ke. Oh, takbir raya kan. Oh, takbir raya. Aku pun bersiap-siap lah terus pergi jumpa kawan. Hijau. Lepas tu masuk dalam surau kan. Surau ni sejak daripada kecil aku selalu main sini. Masuk dan ambil turn terus takbir lah Sat. Salam-salam selepas kutubah, selepas solat dengan kutubah dengan orang kampung. Dan terus ke rumah mertua aku. Kita orang pergi ke kubur arwah ayah Ain. Tiba-tiba Aisyah ni tiba-tiba sedih. Mungkin dia rasa dia terpinggir kot. Aku pujuk lah. Habis sudah apa semua, adik pula menangis. Mungkin sebab panas. Masa ni pukul 10.30 kot. Pukul 11, 10.30 macam tu lah. Dan kita pergi melawat lah rumah kawan-kawan, sanak saudara. Jom. Tapi Jumaat pergi dah. Hello. Allah masalah. Abang Aira. Dan berakhir dalam pukul 1-2. Ni yang last sini. Kira lah. Ambil gambar cekecak. Lepas tu tak ada apalah. Ni episod 1. Okay, bye.